Jom teman saya buat shell out. Mula-mula saya masukkan kepah, garam kasar dan air secukupnya. Cara ni nak hilangkan hanyir kepah, hilangkan kotoran dalam badan kepah. Rendam selama 30 minit. Terusnya masukkan siput sedut dan kelapa parut ke dalam mangkuk. Nak bagi siput sedut makan kelapa parut, barulah isi nanti berasa manis dan tak hanyir. Ya, selama 6 jam di suhu bilik. Terusnya masukkan air secukupnya, minyak sedikit dan garam kasar sedikit. Rebus sampai mendidih. Mesti letak minyak masak bagi mudah nak kupas telur puyuh. Lepas mendidih, masukkan telur puyuh perlahan-lahan. Masak selama 10 minit. Lepas 10 minit masukkan telur puyuh ke dalam air sejuk bagi dia beku. Mudahlah nak koyak nanti. Saya rebus dah air sampai mendidih. Lepas tu saya masukkan brokoli. Rebus selama 3 minit. Sementara menunggu, saya kupas telur puyuh. Ketuk semua dulu telur puyuh bagi rakor. Saya biar selama 2 minit barulah saya kupas. Tengok mudah kan nak kupas tu. Puyuh tu je tak nekat kat telur puyuh. Kupas sampai habis. Terusnya saya rebus dah air sampai mendidih, masukkan kentang. Rebus sampai kentang tu lembut. Okey, brokoli dah lembut, toskan brokoli. Terusnya rebus soto selama 3 minit. Air rebusan yang masuk brokoli tak dijah. Lepas 3 minit, toskan soto. Terusnya rebus ketan nipas selama 6 minit. Air rebusan yang masuk soto tadi. Lepas 6 minit, toskan ketan tu. Terusnya rebus cengkerang ketan nipas selama 2 minit dan toskan. Terusnya rebus kepas sampai terbuka. Bila dah terbuka, toskan. Terusnya rebus siput sedut selama 6 minit dan toskan. Terusnya sediakan bahan kuah shell out pula. Mula sediakan bahan kisar. Masukkan ke semua bahan-bahan kisar ke dalam blender. Sepi penuh, tengok di caption bawah dah. Kisar sampai lumat. Masukkan butter dan cairkan butter. Masukkan minyak masak secukupnya. Panaskan minyak. Bila dah panas, masukkan bahan kisar. Masukkan serai. Masak sampai pecah minyak. Bila dah pecah minyak, masukkan rempah kari ikan, daun kari, daun limau purut dan setengah cawan air masak. Masak sampai pecah minyak kali kedua. Bila dah pecah minyak, masuk sedikit air, gula, garam dan pati ayam. Kacau biasa bati. Lepas tu masukkan air perahan 5 nipis. Kacau biasa bati. Okey, siap kuah shell out. Masukkan ke semua seafood yang rebus tadi. Sayur. Kacau biasa bati. Okey, siap shell out. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.